Bulu hidung korang panjang, inilah penyelesaiannya. Boleh trim rambut, boleh jadi pisau cukur dan juga boleh trim bulu hidung korang. Benda ni nice sebab dia 3 in 1 tau. Memang menarik. So jom kita buka dan apa ada kat dalam ni. Okay guys, korang tengoklah tu. Okay, dia juga ada bagi satu user manual yang ringkas ni. So, yang first kali kita keluarkan ni, ini adalah dia punya mesin lah. Dan mesin dia dah siap-siap masukkan mata shaver. So, dekat sini kita ada mata shaver guys. So, mata shaver ni kita dah boleh pun shave kita punya muka ataupun mana-mana bulu dekat badan lah. Kemudian dia juga ada bagi satu lagi mata, iaitu mata untuk hair clipper. Kita boleh gunting rambut guna benda ni. Tapi dia tak bagi banyak pun benda ni, cuma ada satu saiz je. So kalau nak trim rambut-rambut yang biasa-biasa tu okey lah, korang tak boleh lah nak buka kedai gunting rambut. Kemudian ada lagi satu trimmer, iaitu trim bulu hidung korang. So bagi korang yang ada bulu hidung berjuntai-juntai keluar tu, inilah penyelesaian dia. Dia juga ada bagi minyak untuk korang nak masukkan dekat mesin ni. Dan dia juga ada bagi satu kabel untuk kita nak charge balik mesin ni. So mesin ni kalau kita tengok dia adalah portable mesin lah. So sekali charge kita boleh pakai berulang-ulang kali sampai habis bateri. Untuk shaver ni senang je nak buka untuk kita nak cuci dia kat bahagian dalam. Kita cuma tekan hujung ni, dia ada dua belah, tekan macam ni dan kita boleh buka dia. Nampak tak? So kita boleh cuci dengan mudah lah kat bahagian dalam dia. Dia pun ada bagi satu brus kecil macam ni untuk kita nak cuci dia. Untuk nak tukar kepala ni pun senang sangat guys. Kita pusing je macam ni dan keluarkan dia. Lepas tu kita ganti dengan kepala yang baru. Masukkan dia macam ni. Pusing balik. Dah settle. Kita dah tukar kepala yang baru. So kalau korang ada masalah bulu hidung panjang, korang guna je lah nose trimmer ni untuk trim bulu hidung korang. Dan satu lagi function dekat kepala shaver ni adalah benda ni. Dia panggil sideburn knife. So kita buka flick macam ni dan kita boleh potong kita punya sideburn. So guys, kalau korang nak demo, nanti aku akan tunjukkan dalam video seterusnya. Dan kalau korang minat, klik je dekat beg kuning di bawah.